siapa-siapa baca inna a'tainal kautsar 1000 kali, dia kaya. Jadi siapa-siapa yang dengar ni, saya ijazahkan lagi sekali, doa kaya. Bacalah inna a'tainal kautsar 1000 kali, kaya insya-Allah. Ini sudah kalau kita biasa dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang bagi doa murah rezeki je. Ni doa kaya. Doa ni saya ambil daripada mulut guru saya, ala sayyidina Muhammad. Tapi dia terima daripada guru dia, dia tak mau kaya harta, dia nak kaya ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak kaya ilmu. Akhirnya ilmu dia tak payah catat. Ilmu dia dapat semua lekat. Siapa-siapa nak kaya ilmu, niat kaya ilmu. Siapa-siapa nak kaya harta, niat kaya harta. Ijazahkan pada semua yang dengar ni untuk amalkan. Kena amal ni bagi umat Islam kaya. Cuma umat Islam hak kaya ni jangan kedekut. Esok ni bila amal kedekut, kaya suruh kedekut, dia makan Tuhan. Dia makan diri. Sebab ijazah ni, kaya ni untuk orang. Di samping kita boleh support, kita boleh survive hidup kita, boleh tolong orang. Kalau tak kaya, bolehlah tolong orang, tapi sikit lah, bagi RM1. No? Kalau kaya boleh bagi RM1, boleh bagi RM1000. Kalau kita, sebenarnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada, tapi cara saya ni, tuan-tuan bila amal, tuan-tuan tak boleh bangun. Kena baca sampai habis. Mengantuk pun baca sampai habis. Satu orang tu dia buat tak berjaya. Buat mengantuk 1000 kali. Puas kan nak buat. Tapi dia cerdik, dia niat kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tu sebelum PKP. Dia naik kereta balik rumah mentua di Johor Bahru daripada Kuala Lumpur. Dia naik kereta, dia beli dengan ayam, beli dengan roti, dia kata makan. Dengan kacau ayah nak baca inna a'tainal kautsar. Bini dia pun, dia kata abang tak mau cakap ni, abang nak baca, nak bagi kaya ni. Jadi bila bawa kereta baca Musa Sena sampai Johor habis 1000 kali. Saya dengar cerita dia dah kaya. Musa Sena Muhammad.